Tengah-tengah tu bunga mawar kak. Kak. Cantik kan? Nanti nak makan, make sure susu tu sejuk and then bila kita boleh tuang lah susu and then kita boleh masuk mulut. Manis. Tapi bila makan dengan buah, rasa nikmat dia. Ini buah strawberry. Tengok lagi sekali kak, gedik tak gedik kak. Dia terus macam cair dalam mulut kak tau. Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak buat puding buah kuah custard tau. Okey, ini bahan-bahan dia ya kak. Boleh tangkap gambar. Okey, saya akan bagi tahu satu persatu lah. Bahagian puding kita, dia punya bahan-bahan dia adalah serbuk agar-agar. Akak kena make sure ya, serbuk agar-agar tu dia tulis kat tepi ni clear. Clear ya, bukan ada flavor. Kadang-kadang kita tengok packaging dia, sama je tapi dia ada tulis kat situ green ke hijau ke, ikut suka dia lah. Macam yang ni saya tersalah beli kak, hijau kan. Kita kena make sure tengok betul-betul sebab kita nak buat yang custard kan, bukan nak warna hijau. Okey, sebuah agar-agar kita guna 5 gram je kak. Satu paket ni ada 10 gram lah, you hanya guna 5 gram sahaja. Tepung custard tak kisah jenama apa-apa, saya guna yang ini 25 gram ya kak. Lepas tu gula 100 gram. Gula saya guna 100 gram je sebab ini dia memang tak berapa manis ya. Dia just nice. Lepas tu telur 1 biji. Dalam resepi ni kita memang guna telur ya kak. Susu tepung ni optional je. Akak nak guna boleh, tak nak guna pun tak apa, okey? Susu tepung ni kalau boleh pakai susu full cream tepung lah kak. Janganlah susu baby kak. Oi, nanti rasa lain macam pula. 25 gram je kita guna. Air 1 liter ya kak. Susu cair kita pakai macam ni. Susu sejat, dia tulis kat situ susu sejat. Okey, bukan susu sajat, okey. And then esen vanilla. Susu sajat ni, susu sajat pula. Susu sejat ni dalam satu tin kita guna. Kita guna full. Kita guna semua kak Lepas tu esen vanilla dan juga garam sedikit. Garam ni kita nak guna nak bagi dia naikkan lemak dia lagi kak, okey. Itu bahagian puding. Okey, bahan kuah dia ya kak, air 500 ml, gula 60 gram. Akak, gula ni dah just nice ya kak, dia kurang manis, just nice. Nanti kita campur dengan buah, dia akan rasa manis-manis buah bersama masam-masamnya buah. Macam tu kak tahu. Susu cair ni, susu sejat ya, 1 tin, macam ni. Tak kisahlah jenama apa-apa kan nak pakai. Susu full cream tu susu kotak ya kak. Macam ni, tak kisah jenama apa yang akan nak pakai pun tak apa. Ikut akak akan nak pakai jenama apa. Tapi kena pakai yang full cream tau akak. Kita nak ada lemak-lemak cream macam tu. 250 ml. Tepung custard 15 gram sahaja. Okey. Dan juga 6 garam. Garam ni wajib pakai supaya kita ada rasa lemak dia. Lemak susu tau. Okey. Dulu bahan-bahan yang kering lah. Macam agar-agar. Agar-agar. Sebuah agar-agar ni 5 gram je kita guna. Dia tak guna banyak sebab kita guna custard kak kan. Kita nak kita punya puding tu gedik ya kak. Gedik, bukannya kenyal. Kenyal orang panggil. Saya pun tak tahu nak cakap lah kak. Yang saya punya puding ni memang gedik tau kak. Okay. Agar-agar 5 gram. Lepas tu you masukkan tepung custard 25 gram. Campur je terus satu bekas ni kak. Gula 100 gram. Susu tepung 25 gram. Saya pakai yang full cream tau kak. Susu tepung full cream. Memang sedap. Kalau you pakai, dia akan rasa lemak-lemak. Lemak-lemak manis, lemak-lemak lah kak. Baru macam, sedapnya macam tu. 25 gram susu full cream tepung ya. Ada je jual kat kedai kak. Kedai bakery selalunya, kedai kek selalunya ada je jual kak. Bekas ni, kita nak masak ni, jangan on api lagi tau kak. Kita tuang je dulu air 1 liter. Air 1 liter. Susu cair. Susu sejat kak Susu sejat. Ayo, tak kerti sebut saya. Lepas tu kak, kita masukkan bahan kering yang kita timbang tadi tu lah. Masuk je semua sekali kat dalam ni. Okey. Makan telur 1 biji.
Akak jangan terus masuk. Akak kocakkan dia dulu sampai betul-betul sebati. Macam buat telur dadah tu akak. Macam buat telur dadah. Tuang je kat dalam adunan ni. Esen vanila sedikit. Bagi bau vanila-vanila. Garam sedikit. Naikkan lemak dia je kak. Lepas tu akak boleh kacau dulu. Bagi semua tepung tepung custard, gula tepung semua sebati. Baru kita onkan kita punya api. Akak dah boleh on api lah. Sebab semua ketulan-ketulan tu dah sebati kan. Api jangan terlampau kuat ya. Sedang-sedang sahaja. Okay. Kita akan make sure kena selalu kacau juga sebab takut nanti custard tu melekat kat bawah kan. Betul dia kak, tak cantik lah. Bagi sampai dia mendidih ya kak. Kak tengok kak, dia dah mula mendidih ya. Kita dah boleh tutup api dia. And then kita dah boleh tuang kat dalam kita punya acuan lah. Ikut akak nak pakai acuan jenis bunga ke, jenis petak biasa ke, bulat biasa ke, tak kisah pun akak. Kita dah boleh tuang kat dalam kita punya bekas yang ikut akak nak pakai bekas apa. Saya pakai bekas yang macam ni. Tapi dalam masa sama juga saya pakai yang kecil-kecil jugalah. Ya, hati-hati tau. Masa nak tuang tu dia memang kepanasan kan. Tuang elok-elok lah kak. Saya masuk kat bekas besar sebab senang. Tak payah cuci banyak bekas. Macam tu sebenarnya kak. Tapi kalau untuk jualan, nak buat yang kecil-kecil pun boleh je akak. Buat jamuan kan. Akak nak buat jamuan office. Sangat sesuai akak buat benda ni. Nanti potong sendiri. Kita hentakkan dia supaya bubble semua tak ada. Bagi permukaan cantik lah kak. Macam ni tak banyak bubble. Then tak apa. Okay, now akak boleh sejukkan dia dekat ruang suhu bilik lah. Biarkan dulu dalam suhu bilik selama 30 minit. Lepas tu kita dah boleh masuk dalam peti sejuk. Okay, bahagian chiller. Sekarang ni kita nak buat kuah dia kak. Jangan hidupkan api dulu tau kak. Masuk dulu air 500 ml. Lepas masuk air, akak masukkan pula susu sejat ya akak. 1 tin. Susu sejat ni dengan susu kotak lain rasa dia kak ya. Susu sejat ni lagi macam berlemak lah. Susu kotak yang full cream tu dia tak berlemak sangat. And susu kotak ya 250 ml. Yang ni susu full cream tau akak. Kena cari yang full cream. Bukan low fat. Dalam ni ada gula dan juga tepung custard tau. Akak masuk je. Lepas tu akak boleh kacaukan dia lah bagi sebati. Jangan on api lagi. Alright? Akak kena make sure yang kuning-kuning ni semua sebati ya. Akak kacaukan dulu. Api sedang ya. Jangan terlampau kuat dan jangan terlampau slow. Nampak dia dah mula mendidih kak kan? Dia nak akak boleh tutup api lah. Dia dah mendidih. Akak sejukkan. Saya suggestkan lepas je dia suam-suam masuk dalam bekas. Sejukkan dia dekat dalam peti sejuk. Nanti akak tuang time sejuk tau. Nak makan ni time sejuk. Baru sedap akak. Akak tengok kak gedik tak gedik akak. Kita nak macam ni ya kegedikan dia ya. Yang besar kat situ. Besar pun tergedik-gedik lah akak. Sekejap saya tunjuk ya. Tergedik-gedik. Gedik macam tu yang kita nak. Kita tak nak kenyal-kenyal tau. Kita nak gedik. Okay. Kalau akak nak gedik macam ni, akak ikutlah kegedikan saya. Okay. Now kita dah boleh hiaskan lah kak. Macam saya pakai 5 jenis lah. 1, 2, 3, 4, 5. Mangga saya potong macam ni. Macam ni saya potong. Slice kecil, nipis-nipis. Yang ini kiwi. Saya potong macam ni lah. Ikut keselesaan masing-masing tau. And then anggur saya potong macam ni. Strawberry saya potong macam ni.
Okay, ni dah lepas kita dekor lah. Tengah-tengah tu bunga mawar, kak. Cantik kan? Nanti nak makan, make sure susu tu sejuk, and then bila kita boleh tuang lah susu, and then kita boleh masuk mulut. Yang ni yang kecil kita buat tadi tu, gedik. Letaklah buah apa akak nak letakkan. Lepas tu akak tuang susu sejuk yang kita, kuah custard tadi yang kita ni dah sejukkan, tuangkan dia pelan-pelan. Gitu akak. Lepas tu ni pun kita tuangkan juga. Kita cubalah kak, sedap tak sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wish, lembutnya. Gediknya kau. Gediknya kau. Dengan buah sebiji, kita angkat buah naga. Buah naga ni akan mengeluarkan warna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gedik tak gedik kak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Lembutnya. Dia kurang manis. Tapi bila makan dengan buah, rasa nikmat dia. Ini buah strawberry. Tengok lagi sekali kak, gedik tak gedik akak. Dia terus macam cair dalam mulut kak tau. Masya Allah sedapnya. Ambil kuah dia. Masya Allah sedap. Resepi kita dah bagi. Akak tinggal nak follow je step dia. And then menikmatilah dia. Time sejuk-sejuk ni kak, memang sedap. Okay. Selamat mencuba semua. Bye.